Assalamualaikum semua. Okey, saya Syedi macam biasa. Saya nak bawa anda tour satu rumah baru di Taman Melawati, namanya 19 Trees. So ini rumah Superlink 3 tingkat. So saya ada satu rumah ni nak dijual. Rumah ni agak nice sebab dia punya layout dia best. Kalau tengok macam rumah ni layout dia terus boleh masuk parking macam rumah biasa. So rumah dia belakang saya ni. Okey. Rumah dia masuk level tengah. Okey, masuk tengah, naik atas satu, turun bawah satu. Dan parking kita boleh muat sampai 4 biji lah. Okey, kalau parking depan belakang boleh muat 4 biji. Okey, so dekat 19 Trees ni dia ada clubhouse. Kalau siapa tengok video saya buat show house tour dulu masa dalam pembinaan kan. So dia ada clubhouse. So clubhouse dia dekat sana atas tu. Tu semua clubhouse lah sampai kat bawah ni. Okey, guard dekat sini. So rumah ni dekat je dengan guard. Okey, so tanpa lengahkan masa lagi, jom saya bawa anda tour dalam rumah ni. Let's go. Pintu dia agak luas dekat sini. Okay, kat parking ni, sini pun ada plug untuk buat charging EV, kereta EV lah. Hari ni terpaksa bawa si kecil ni. Sebab dia masih lagi mode MC kan. Ada MC lagi kan. Okay, so kita masuk rumah. Terus nampak tangga naik ke atas, satu turun bawah. Okay. So kita tengok. Okay, ini dia punya living hall. Okay, ni main living hall untuk rumah ni. Okay, masuk terus living hall. Lepas tu rumah ni ada garden Okay, sebelum pergi garden kita akan nampak kitchen. So sekat sini kitchen. Ni kitchen rumah. Okay, belakang kitchen ni dia ada ruang untuk laundry. Sini laundry. Okay, boleh letak mesin basuh kat sini. And then atas ni pun dah cover dengan glass punya awning. So dekat sini ruang bilik air untuk pembantu rumah. So sedihnya sedikit ruang bilik untuk pembantu rumah sangat-sangatlah kecil. So besarkanlah ruang extend untuk dia. Okay, so dekat ruang tamu ni dia ada garden. Bukan garden, balcony. So dekat ruang tamu ni ada balcony. So rumah ni special dia tak ada blocking kat sini. View dia cantik. Kita nampak view ke KL sana. Okay, boleh nampak view KL tu kan. So view sini pun tak ada blocking. So ini jalan utama nak masuk ke taman ni lah daripada Melawati sana. So kita ada balcony dekat sini. And then okay, dekat level sini, level middle floor ni, saya kata ground floor lah, ni ground floor, ada bilik untuk guest. Okay, ni bilik untuk tetamu. So bilik, lepas tu bilik air dia dekat sini. So bilik tetamu ni dia ada balcony, sliding door, pergi ke balcony yang living hall tadi. Okay, so rumah ni, semua rumah dalam bilik dia dah pasang tempat untuk pasang aircon. Kat ruang tamu pun sama. So tinggal beli aircon, pasang je. Okay, so kita pergi dekat bawah dululah. Okay, so untuk level ground floor dia punya tiles semua dah lantai tiles. So start daripada level bawah dengan atas dia pakai laminate floor. Laminate floor ke kayu? Oh, kayu. Dia pakai solid wood dah. So tahan kembang lah. Okay, bawah ni adalah family hall. So dekat sini family hall agak luas. And then dekat bawah ni lagi ada store. Ni apa dek? Ini apa ni? Ni bilik. Kan bilik. Bawah ni ada satu bilik lagi. So bawah ada bilik. Lepas tu bilik ni dia ada sliding door pergi ke garden. Yang ni garden dia lagi besar lah. Kita masuk ikut sebelah living hall. Okay, so dekat bawah ni LG floor, lower ground floor, dia ada garden. Garden ni agak luas. Memang besar garden dia. So ada balcony sini, lepas tu ada garden. Kalau nak cantik lagi, tambah awning kat atas ni. Lepas tu belakang ni kita ada garden yang ini yang management punya lah. Tak boleh kacau.
Kalau nak pergi sana, saya tak tahulah management benar ke tak buat pintu untuk keluar sana kan. Sebab sana dah pagar, selamatlah, tak ada orang kacau. Okay. Alright, so kita pergi ke tingkat atas pula. Okay Noah, jom kita naik tingkat atas, tingkat 1. Jom. Okay, kita tengok tingkat 1. Okay, tingkat 1 atas tu dia ada macam ruang cahaya. So nak ada natural light masuk dekat lampu ni, dekat tangga. So jadi cerah lah. Kalau tengok rumah ni memang dia banyak cerah, bright sikit, banyak natural light. Okay, tingkat 1 ada family hall lagi dekat tengah ni. Lepas tu tempat aircon pun dah siap. So dekat sini ada 3 bilik. Okay, ni yang first ni adalah bilik master belah kanan saya. Master dia besar. Okay, tengok sampai sini. Master besar ke? Besar? Besar kan? So ini tempat katil kat sana. Nampak tu ada plug point. Sini katil. Okay, bayangkan bangun pagi-pagi, nampak view kat sini terus sebelah kiri kita kan. Dekat sini ruang untuk wardrobe, baju. Okay, dekat sini mungkin boleh buat tempat meja solid ke, atau meja study ke. Dan dekat sini kita boleh pasang TV sebab ada plug point untuk TV kat situ. And then bilik air. So specialnya rumah ni, bilik air dia besar. So dia ada 2 sinki, dan ada bathtub. Bilik air dia cukup luas. Cuba duduk. Nanti tak boleh naik. Tak boleh buka. Jom. Okay. Dekat hujung sana dia ada lagi 2 bilik. So ini ada 2 bilik. Bilik dia just nice lah. Saiz dia muat katil queen. Okay. Sebelah sini pun muat katil queen. Agak besar juga. And then dia berkongsi bilik air. Ni berkongsi bilik air dengan bilik sebelah tadi. Kongsi bilik air. So depan view ke sana. Okay, so rumah ni dia dah ada pasang water pump. Ni switch dia. So water heater pun ada dengan water pump. Ini switch dia. Water heater dengan water pump. So dia dah built in semua dalam bangunan ni lah. Okay, dekat setiap rumah 19 trees ni dia dah ada ruang untuk pasang lift dekat sini. Saya ingat sikit. Okay, sini ada ruang untuk pasang lift. So boleh pasang lift daripada atas sampai bawah lah. Katakan kalau dah tak radak nak naik tangga nanti kan. Okay, dah selesai saya buat review house tour Superlink House di 19 trees Taman Melawati. So rumah ni specialnya sikit type A. Then satu lagi lain daripada type yang lain, dia masuk terus parking kereta terus boleh masuk rumah, dan parking boleh muat 4. Layout dia ni lain sikit. Cuma kekurangan dia rumah ni dia dekat dengan guard. So bila dekat dengan guard, jalan depan rumah ni agak busy lah. So kalau siapa boleh terima kekurangan ni, okey. Kalau bagi saya bagusnya sebab masuk guard terus dekat dengan rumah. Kalau rumah yang atas-atas tu nak kena pusing jauh sagi belakang rumah. And then layout dekat atas tu dia lain sikit. Dia kecil sedikit compare dengan yang type A ni. Okey, maklumat lanjut rumah ni boleh tengok pada description pada video bawah ni. And then harga rumah ni agak mahal sikit lah. Owner buka 2.5 juta. Tapi jangan risau, saya tahu walaupun harga dia agak mahal tapi boleh negotiate lagi. So kalau siapa minat nak beli rumah ni, boleh hubungi saya. Okey, bye.